Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cara buka cover speaker belakang bagi kereta Honda City. Okay, ni kereta dia model ni Honda City GD8. Okay, kadang-kadang kita nak terfikir macam mana cara nak buka speaker belakang ni. Okay, cara dia begini. Cara dia kita masuk dari dalam. Okey, kita kena buka ni, ada klik. Ada klik dia ni. Ni. Klik dia ke mana ni? Kita select benda ni. Kita select benda ni, dia ada skru. Okey, 1 2 3, lepas tu ujung sekali 4. Okay, ada 4 skru semua. Okay, bila kita sudah buka, kita boleh tarik benda ni. Tarik begitu tarik begitu. Jadi dia ada lagi klip dalam ni. Kita kena cabut satu-satu. Ada 3. 1 2, ada belakang sana 3. Kita cabut dulu Okay, bila kita sudah cabut, okay, jadi senang sudah kita nak tarik. Oh, tak ingat. Okay, ada satu lagi. Ni brake. Okay, brake. Kita kena ni cungkir dulu benda tu. Baru boleh kita cabut brake. Soket dia kena cabut Soket dia kena cabut. Okay. Bila kita sudah cabut brake, baru boleh kita tarik. Dan satu lagi, tali. Tali dia ni. Dan sebelah sana pun sama juga. Susah sikit sebelah tangan ni. Okey. Payah sikit. Okay, bila kita sudah cabut tali, kita boleh tarik lah. Macam biasa lah. Tarik dia, cabut, keluarkan dia. Begitu. Okay, itulah tu speaker. Kita kena buka dari dalam rupanya. Ada skru. Skru dia ada ni lah. Ni sebenarnya kereta ni sudah saya tukar kepada Adam Adam Digital speaker. Jadi mau pasang yang asal balik. Itu sajalah. Kalau yang ada berhajat nak tukar, beginilah cara dia. Okay, terima kasih.